Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Siti Asmah binti Muhammad dari SMK Tengku Temanggung, PKG Pendang. Video pembelajaran saya pada pagi ini adalah standard pembelajaran 4.1.1 menentukan dan menghuraikan persilangan set menggunakan pelbagai perwakilan. Sebelum memulakan pembelajaran, kita tengok dulu nota tentang persilangan set. Yang pertama, persilangan set P dan set Q ialah satu set yang semua unsurnya ialah unsur sepunya bagi set P dan set Q. Nota yang kedua, P persilangan Q dibaca sebagai persilangan set P dan set Q. Seterusnya, kita tengok contoh 1. Set P bersilang dengan set Q ialah set 5. Kita tulis sebagai P persilangan Q sama dengan 5. Seterusnya, kita tengok contoh 2. P persilangan Q persilangan R. Okey, soalan A, P persilangan Q kita senaraikan unsur yang berada dalam set P dan set Q, iaitu 3 dan 4. Soalan B, P persilangan R adalah unsur yang berada di tengah-tengah antara set P dan R, iaitu 3 dan 8. Soalan C, Q persilangan R adalah 3 dan 9, di mana unsur 3 dan 9 adalah unsur sepunya bagi set Q dan R. Soalan D, P persilangan Q persilangan R, di mana 3 adalah unsur sepunya bagi set P, set Q dan set R. Setelah melihat dua contoh itu, kita cuba menjawab satu soalan yang akan diberikan. Diberi set semesta adalah X nisbah X ialah integer, di mana 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 10. Set A adalah X nisbah X ialah nombor ganjil. Set B ialah X nisbah X ialah nombor perdana. Senaraikan semua unsur bagi setiap set berikut. A, set A, B, set B, C, set A persilangan B. Okey, penyelesaiannya. Okey, untuk soalan A, set A adalah unsur nombor ganjil di antara 1 hingga 10, iaitu 1, 3, 5, 7, 9. Okey, soalan B, set B adalah nombor perdana di antara 1 hingga 10, iaitu 2, 3, 5, 7. Soalan C adalah A persilangan B, iaitu unsur yang sepunya bagi set A dan set B, iaitu 3, 5, 7. 3, 5, 7 adalah unsur sepunya bagi set A dan set B. Kesimpulannya, persilangan set A ialah satu set yang semua unsurnya ialah unsur sepunya. Sekian, terima kasih.